Di sini, ilmu bukan sahaja diabadikan di atas kertas dan teori. Di luar sana, ilmu menuntut pengalaman. Bagaimana jika sempadan ini diruntuhkan? Maka bermulalah sebuah wadah ujian diberi nama Industri on Campus. Falsafahnya berani membawa ke kancah projek sebenar. Biar parut menjadi guru. Pertaruhannya adalah masa depan. Hasilnya, sebuah legasi yang belum tertulis. Dari awal pelibatan saya dalam projek ini, saya dapat mengenal pasti proses di sebalik tabir daripada penulis skrip sehinggalah pasca produksi yang sangat mencabarlah. Pengalaman saya dalam bidang video ni agak mencabar pada masa awal-awal mula diperkenalkan, terutamanya kerana saya tak minat cara lebih mendalam dalam subjek ni. Saya mengambil masa untuk memahami istilah teknikal, peralatan dan aliran kerja produksi. Walaupun dalam aliran kerja produksi ni agak kompleks. Tercetusnya idea untuk buat projek dokumentari dalam bidang kelah ni fokus kepada TVET bermula pada hujung tahun 2023. Sama beberapa orang rakan, kita telah berbincang untuk mengadakan satu dokumentari yang berimpak dan memberi fokus kepada TVET. Kaedah upscaling dengan rescaling dapat membantu kita sebagai pensyarah untuk kita upgrade EDP kita dari masa ke semasa lah, di mana untuk kita explore apa yang boleh kita buat penambahbaikan di dalam menyampaikan ataupun kita nak menghasilkan sesuatu produksi lah, especially dalam bidang filem dan juga video. Sejarahnya dulu ada beberapa cadangan cetusan idea, beberapa dokumentari yang tak melibatkan kelah, melibatkan dengan macam-macam lagi tajuk yang lain lah. Tapi kita menjemput pihak industri sendiri yang merupakan rakan kolaborasi PMGG. Duduk sekali, discuss, tengok dia punya pro and con dan setiap tajuk kita nak laksanakan tu. Tapi bila dia bincang, dia dibawa ke tengah dan nampak dia punya misi dan misi ke depan tu, yang terbaik adalah kelah. Itu cetusan idea dah. Pembikinan dokumentari ni diikut real life story kan. So pre-production ni merancang produksi, pengurusan masa, macam mana kita bekerjasama, dan juga paling important macam mana communicate secara efektif. Pasal dokumentari kita bekerja dengan watak real life kan, bukan pelakon. Kalau kita buat drama, kita buat movie, telemovie ke, kita ada skrip, pelakon ikut skrip. Tapi kalau dokumentari ni tak ada skrip, kita kena berurusan dengan orang. So selalunya saya cakap orang yang nak buat dokumentari, kalau communication you tak bagus, susah. Pasal kita nak mendalami sesuatu subjek tu, orang dari pelbagai latar belakang kan, dari profesor, daripada petani, daripada doktor, kita kena pandai berkomunikasi dengan berbagai orang. Pengalaman saya ni banyak mengajar saya, terutamanya dari segi disiplin, kepekaan terhadap teknikal, dan masa on location tu saya ada banyak juga kena tegur sebab terdapat beberapa mistake lah yang saya perlu perbaiki lagi dari segi overexposure. Kita sebagai satu institusi, kita bukan hanya ruang lingkup dia hanya dalam kampus saja, melibatkan pensyarah, pelajar, syllabus yang diberikan tu. Kalau situ, lepas tu pelajar bila keluar untuk WBL, sebab dalam bidang ni pelajar daripada Politeknik Tasik Gulugor terlibat dengan WBL. Takkan ke mana pelajar berkenaan. Memberi ilmu itu adalah bergantung kepada kemahiran pensyarah berkenaan. Itu yang kita kena pastikan bahawa pensyarah kita akan keluar dari kemumpung yang ada tu untuk memastikan bahawa ilmunya bertambah, dapat dia transferkan, memberi pengetahuan kepada pelajar berkenaan. Dan lepas tu saya rasa tenaga pengajar yang terlibat ni dapat tengok macam ni keperluan masa semasa sekarang dalam industri kan, dari segi teknikal, dari segi workflow, dari segi scripting, amat penting lah untuk integrasi ni dan mengurangkan jurang ni antara pendidikan teori dan juga reality lah pekerjaan. Apa yang kita planning biasanya tak sama dengan reality bila kita pergi dekat tempat penggambaran. Jadi yang itulah di antara cabaran-cabaran yang saya perlu hadapi. Contohnya masa Ricky, kita pergi dekat situ mungkin ada kolam yang cantik, tapi bila on location kemungkinan kolam yang tu dah tak digunakan ataupun airnya telah kering ataupun kolam itu telah dicuci. Jadi kita terpaksa pula cari kolam lain yang menyerupai kehendak kita punya dokumentari itu. Semua produksi menggunakan peralatan yang berbeza. Kami menggunakan peralatan yang berbeza dari PMTG. So mungkin peralatan nak matching susah. Pasal yelah semua menggunakan peralatan yang berlainan. Jadi kami menggunakan peralatan yang high end sikit, yang mungkin mengambil masa untuk tenaga pengajar atau pelajar untuk belajar lah. Sama juga pasal teknologi dalam bidang produksi ni atau peralatan ni memang betul-betul cepat.
So kami juga belajar. So saya rasa dari segi naikkan peralatan tu untuk matching ke peralatan profesional, especially dokumentari ni dia menggunakan peralatan lain sikit daripada studio. Pengalaman ini bukan sahaja mengasah kemahiran teknikal saya tetapi memperkukuhkan keupayaan bagaimana untuk merancang dan mengurus jadual produksi, menyelesaikan masalah dan berfikir secara kreatif. Daripada situ, secara perlahan-lahannya minat saya dalam bidang ni makin bertambah. Jadi pengalaman saya untuk teruskan ni, saya semangat dan membina keyakinan diri saya dalam bidang produksi video. Industri ni bertukar-tukar. Kami juga kena catch up dengan kehendak industri, bertukar dari segi jalan cerita, dari segi nilai produksi, dari segi teknikal juga. WBL ni bersama tenaga pengajar dan kena libatkan industri macam saya, di mana kami juga kena tolong tenaga pengajar dan pelajar untuk keep up to date lah. Saya harapkan dengan adanya latihan ini, kiranya pelajar yang mengikuti kursus ini, dia dapat membantu meningkatkan lagi kompetensi pelajar tersebut dan kebolehpasaran bagi pelajar-pelajar kita juga akan meningkat. Saya berharap ianya dapat diteruskanlah supaya manfaatnya dapat dirasai bukan sahaja kepada orang yang terlibat ataupun yang involved dengan program ni, tetapi secara tidak langsung dia memberi impak yang sangat besar, pertama kepada pelajar, komuniti dan seterusnya kepada institusi kita lah, Politeknik Metro Tasik Gelugor. Saya harap Politeknik Metro Tasik Gelugor dapat kekalkan dari segi penghasilan dokumentari dengan lebih meluaskan lagi ke bidang-bidang kluster-kluster yang lain. Sekarang kita fokus kepada untuk aqua. Ke depan mungkin boleh fokus pada engineering, ke hospitality, kepada culinary, kepada pelancongan. Banyak bidang-bidang yang di Malaysia ni ada. Tapi kita nak bila orang sebut dia memang pakar dalam bidang dokumentari. Itu harapan saya. Pada akhirnya, ia bukan lagi tentang menghasilkan sebuah dokumentari. Ia tentang menempa jiwa-jiwa profesional yang baru, generasi yang tidak lagi gentar pada bayang-bayang kegagalan kerana mereka telah dibakar di dalam api pengalaman sebenar.